Tak apa. Okey, jom saya terangkan sikit lah. Apa itu ujian matriks? Okey, matriks saya rasa banyak ibu ayah kat sini pun dah dengar lah, dapat sikit. Orang kata apa, adalah dengar khabar tadi pun Cikgu Kai baru bagi tahu kan. Ujian matriks ni untuk semua murid-murid tahun 4. Okey. So ujian matriks ni okey. So sebelum tu saya nak disclaim semua maklumat yang saya kongsi malam ni adalah maklumat yang saya rujuk daripada Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Maksudnya bukanlah saya buat sendiri. So ini adalah daripada KPM sendirilah ya. So kalau ibu ayah nak tanya, saya cuba sampaikan maklumat daripada apa yang saya kaji lah. Okey. So kalau ibu ayah tahu, ujian matriks ni baru je. Baru je orang kata apa? Baru je nak dilaksanakan pada tahun ni lah, which is tahun 2026. Okey. So bertuahlah anak-anak tahun 4 tahun ni yang akan meresmikan matriks pembelajaran tahun 4 untuk tahun ni lah ya. Okey, so apa itu ujian matriks pembelajaran tahun 4? Okay, so kenapa penting sangat ujian ni kan? Okay, so kita tengok sikit apa itu ujian matriks ni. Actually ujian matriks ni adalah satu penilaian. Secara kemasaan ni maksudnya satu Malaysia lah. Okay, untuk tujuannya mengenal pasti tahap sebenar penguasaan murid. Especially kalau ibu ayah pernah dengar, ujian matriks ni terutamanya dia nak kenal pasti tahap asas literasi numerasi ni, lebih kepada literasi ni asas macam penguasaan bahasa dan numerasi lebih kepada pengiraan. Senang kata basic lah. Dia nak test basic. Asas mengira, asas membaca. So tu asas yang nak diuji lah dalam matriks pembelajaran tahun 4 ni. Dan dia melibatkan 4 subjek utama: bahasa Melayu BM, BM, BI, bahasa Inggeris, matematik, sains. Untuk siapa yang mungkin ada ambil bahasa Cina, ada tambahan dan juga bahasa Tamil lah. Tapi yang main asas ni adalah 4 subjek. BM, BI, Math, Science. Which is, dan ujian ni kalau ibu ayah tahu tadi, kita lagi 2 bulan je. Kita tinggal 2 bulan saja lagi untuk anak-anak kita ni menghadapi ujian ni, which akan berlangsung pada 6 hingga 8 Oktober. Lagi berapa hari? Tolong kira kat saya, Cikgu Kai. Gedebuk-gedebak kurang lebih 2 bulan lah. 2 bulan 8 minggu. Tu tak tolak lagi waktu dia cuti semua kan. So lebih kurang 2 bulan lah persediaan untuk hadapi ujian matriks. Ni saya kongsikan lah jadual yang ni saya ambil pun daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia. Dan saya nak mudahkan ibu ayah, ni jadual dia lah. Dah keluar dah jadual, hari apa, subjek apa. Ni saya ringkaskan untuk mudahkan ibu ayah semua rujuk. So untuk ujian matriks subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris akan bermula pada 6 hari bulan 10. Kalau ada adik-adik yang dengar cikgu hari ni, ingat adik, ujian matriks start 6 hari bulan. Letak kat kalender siap-siap. 6 hari bulan, tak lama dah dik. Tinggal 2 bulan je lagi. Hari Selasa. And then hari pada 7 hari bulan pula, adalah untuk subjek matematik dan sains. Matematik dan sains pada hari seterusnya lah, hari Rabu. Dan juga siapa yang ambil subjek tambahan bahasa Cina atau bahasa Tamil akan jawab pada hari Khamis 8 hari bulan. So 3 hari sahajalah untuk menjalani ujian matriks ni. Ni saya juga lah. Kenapa sebenarnya kan ujian matriks ni diwujudkan? Tiba-tiba ibu ayah pun macam tiba-tiba sakit jantung kejap. Tiba-tiba ada ujian. So ujian matriks ni actually adalah sebagai, dia bukan setakat ujian semata-mata lah. Bukan exam. Kalau ada yang dengar, dia bukanlah pengganti pada UPSR. Cuma dia adalah satu alat diagnostik. Diagnostik ni kita nak diagnose ataupun nak kenal pasti tahap, tahap anak-anak kita. Macam saya kata tadi, especially tahap membaca, mengira dari peringkat awal lagi. Kenapa ujian ni tak dijalankan masa darjah 6? Sebab bila darjah 6 dah agak lambat lah. Nanti anak-anak kita ni dah nak mula masuk sekolah menengah. Basic masih lemah, agak akan mengganggu pembelajaran dia nanti. Sebab tu ni adalah inisiatif daripada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk nak diagnose lebih awal. Nak kenal pasti tahap penguasaan anak-anak kita lebih awal lah. Dan yang kedua, so bila dah tahu tahap, apa yang kita nak buat? Ni sebagai langkah untuk bantulah guru-guru untuk nak rancang intervensi ataupun jalan penyelesaian. So kalau contoh let's say anak-anak kita ni masih lagi belum menguasai asas membaca dan mengira ni, so kita boleh ada solution, cari jalan penyelesaian lah, apa yang boleh dibantu. Iaitu kalau ibu ayah tahu, kadang-kadang dekat sekolah kan kita ada kelas pemulihan dan sebagainya kan, untuk bantu anak-anak kita yang masih belum menguasai asas ni lah. Ni sedikitlah rasional kenapa diwujudkan ujian matriks ni. So ibu ayah jangan terlalu panik. Ni adalah sebagai langkah persediaan ataupun kita nak diagnose lebih
lebih awal lah. Kita nak kenal pasti tahap anak-anak kita dalam peringkat lebih awal. Okey. Selain itu saya nak share lah sikit. Ibu ayah pun tahu sebenarnya agak mencabar kan anak-anak tahun 4 ni. Kenapa so ni pun based on pengalaman juga daripada anak-anak murid di Fast Track sendiri. Okey, ini cabaran lah untuk murid tahun 4 ni. Kenapa? Apa cabaran dia? Okay, kalau saya boleh kongsikan, anak-anak murid tahun 4 ni dia adalah berlaku fasa peralihan. Orang kata culture shock sikit. Kenapa? Sebab dia daripada tahap 1, darjah 1, 2, 3 kepada tahap 2. Okey, yang mungkin kadang-kadang asal daripada 1, 2, 3 ni ialah kalau kita tahu anak-anak kita masa dia 1, 2, 3 ni kecil-kecil lagi main-main lagi kan. So tak biasa lagi dengan exam ni. So dia agak berlaku peralihan yang agak orang kata apa, ketara lah ni antara cabaran lah untuk anak kita. Yang saya pasti ibu ayah pun merasai benda yang sama. Saya pun memahami benda tu. Okey. Dan yang kedua, silibus juga semakin mencabar bila anak dia dah sampai ke tahun 4. Dia nak masuk tahun 5 dan tahun 6, ikutkan topik silibus dia makin mencabar lah. Itu antara realiti yang berlaku kat anak-anak tahun 4 kita ni. Dan yang ketiga, dan anak-anak ni juga kalau ibu ayah tahu, untuk darjah 1, 2, 3 dia tak biasa lagi dengan exam peperiksaan ikut format yang betul-betul lagi. Format exam yang kata apa, format exam yang betul lah. Dia tak ikut sangat UASA, dia bergantung pada sekolah. So bila dah masuk tahun 4, tiba-tiba kalau ikutkan sebelum ni pun kita ada ujian akhir sesi akademik UASA. Kalau ibu ayah pernah dengar, UASA ni dia dah terus ikut format, which agak mengejutkan lah untuk anak-anak tahun 4 kita. Betul tak? Siapa yang setuju dengan saya? Betul? boleh react sikit. Kesian anak-anak tahun 4 ni kan. Okey. Betul, setuju. Saya memahami ibu ayah. Okey. So apa yang saya boleh concludekan lah cabaran untuk anak tahun 4 ni. So dia bukanlah orang kata apa, dia bukan tak kuasai silibus, tapi lebih kepada dia berhadapan situasi yang baru. Baru dengan silibus lebih mencabar, format exam yang baru. So dia agak culture shock dekat situlah. Okey. So itulah kita kena sama-sama bantu anak-anak tahun 4 kita ni. Okey. Ibu ayah tahu tak apa beza UASA, ujian akhir sesi akademik, dengan ujian matriks? Tahu tak apa beza dia? Sama je sebenarnya, tukar nama je. Rebrand. Okey, dia ada perbezaan ni yang saya rasa penting lah. Mungkin ibu ayah mungkin ada yang belum jelas lagi perbezaannya. Saya kongsi ni lebih dalam bentuk yang santai sikit. Okey, so ikutkan kalau ibu ayah nak tahu dulu. Sebelum ni kalau dulu daripada tahun lepas lagi, tahun lepas kalau ada abang-abang kat sini kan, yang sebelum ni abang dia darjah 4, dia ada dia ada jawab soalan UASA. UASA ni stand kepada ujian akhir sesi akademik lah, which is macam ujian akhir tahun. Okey, yang mana kalau sebelum ni ujian akhir sesi akademik ni dia adalah satu ujian yang mengikut sekolah. Berasaskan sekolah ni, maksudnya sekolah yang buat soalan. So bila sekolah buat soalan, dia lebih tahulah apa tahap mana student dia, betul tak? Dia lebih tahu tahap murid-murid dia lah. Okey. Tapi untuk ujian matriks ni, kalau ibu nak tahu, apa yang berubahnya? Dia adalah satu ujian disediakan secara berpusat, maksudnya dia dah diselaraskan oleh lembaga peperiksaan. Maksudnya satu Malaysia ni, semua akan jawab soalan yang sama. So agak mencabar sikit lah kat situ kan. Okey. Tu antara satu perbezaan lah. Okey. Yang selain daripada tu juga, okey, macam tadi saya ada sebutkan, ibu ayah ingat lagi jadual exam matriks tadi kan. Kalau sebelum ni untuk UASA, ikutkan kementerian dia ada bagilah berapa jadual dalam kalender tu, berapa range waktu bila dia orang kena buat ujian. Tapi dia bergantung juga pada sekolah. Ada sekolah yang buat awal sikit UASA, ada yang buat lewat sikit. Dia mengikut jadual yang ditetapkan oleh sekolah lah. Okey, nama pun kita kata pentaksiran berdasarkan sekolah kan. Okey, tapi kali ni dalam ujian matrik dia dah selaraskan. So maksudnya satu Malaysia pada 6 hari bulan ni semua murid tahun 4 akan jawab ujian yang sama pada hari yang sama. Ada macam ala-ala UPSR, macam ala-ala SPM lah juga kan. So tak boleh lah nak tanya soalan orang yang dah jawab, sebab semua akan jawab waktu yang sama. Okay. And then selain daripada tu, okay, untuk UASA sebelum ni juga, kalau ibu tahu, mostly melibatkan almost semua mata pelajaran lah yang dia belajar dekat sekolah. Okay, maksudnya bukan bahasa BM, BI, matematik, sains je. Dia ada juga ujian untuk sejarah. Okay, ada juga untuk subjek lain kalau yang dia ambil subjek-subjek mungkin seni, muzik dan sebagainya, tu mengikut sekolah. Okay, so dia ada untuk subjek-subjek lain jugalah. Tapi kali ni untuk ujian matriks, dia memang berfokuskan pada 4 subjek teras lah. Okay, ni yang kita kata tadi nak tekankan asas membaca mengira tu. Okay, ada dalam membaca bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan mengira dalam matematik dan juga sains. Okay, so tambahan lah pada yang ambil subjek bahasa Tamil ataupun subjek bahasa Cina. Okay, ni perbezaan sikit lah yang ketara antara UASA dan juga ujian matriks. Boleh? Okay, and then last
sekali apa lagi yang saya boleh, ni saya rasa yang agak merisaukan. Ni Ibu Ayah boleh take note sikit untuk pengetahuan Ibu Ayah. Okay, dalam UASAS sebelum ni, okay, soalan-soalan yang ditanya adalah soalan yang berfokuskan kepada silibus tahun 4 sahaja. Which is selamat lah kan? Sebab apa? Dia boleh baca satu buku tahun 4 je lah. Baca buku tahun 4 pun dah cukup. Okay? Study untuk yang tahun 4 je topik-topik dia. Tapi untuk ujian matrik kali ni, dia dah include ada silibus daripada tahun 1 sampai tahun 4. Cuba Ibu Ayah bayangkan. Nak study balik darjah 1, darjah 2, darjah 3. Dan juga darjah 4 lah. Semasa sekarang kan dia masih darjah 4. So dia akan test semula asas. Okay, basic lah daripada darjah 1 sampai darjah 4. Tu sedikit lah. Saya rasa yang ni antara yang Ibu Ayah boleh take note lah ya. So maksudnya kalau Ibu Ayah nak sedia nak cari buku latihan, pastikan buku latihan tu merangkumi topik-topik yang dia belajar juga asas daripada darjah 1 sampai darjah 3 lah. Boleh? So ni sedikit lah info yang saya boleh kongsikan. Apa perbezaan sikit lah daripada ujian akhir sesi akademik dan juga ujian matriks tahun 4. Apa yang sama lah, kita dah tengok beza kan. Apa yang sama dua-dua ujian ni? So actually dua-dua ujian ni kalau Ibu Ayah nak tahu, dia menggunakan grade dan tempoh masa menjawab ujian tu, kertas ujian tu sama, which is dalam 1 jam 15 minit. Okay, ni maksudnya sama macam UASA lah, sama sejam 15 minit. Cuma dia agak berbeza sikit dari segi format. Ada berbeza sikit format soalan UASA dengan format soalan matriks. Okay, dia agak berbeza sikit. Ada certain format yang agak berubah ya. So saya bagi tahu siap-siap supaya Ibu Ayah take note lah benda tu ya. Tadi pun saya kata silibus pun mengikut daripada darjah 1. Dulu tak ada darjah 1 dalam UASA. Sekarang dalam matrik dia ada include sikit. Basic lah daripada darjah 1, 2 dan 3. Okay, dan juga selain daripada tu, persamaan dua-dua ni dia masih menggunakan grade yang sama. Di sini sebenarnya sama dalam grade UASA juga. Tahun lepas pun dah gunakan grade yang sama. Okay, so Ibu Ayah boleh, ni saya kongsikan. Ibu Ayah ingat tau, dulu kalau ikutkan zaman zaman saya dulu 80 dah A. Sekarang grade je lagi tinggi ya. Ni grade yang terbaru untuk ujian matrik lah, which sama juga dengan UASA sebelum ni. Okey. Dia 82 sehingga 100 baru dia dapat grade A. Which is agak tinggi lah kan. Dia nak capai tu. Okay, kalau 66 ke 81 ni grade B. Ni adalah untuk 50 ke 65 grade C. Ni grade D 35 49. E 20 ke 34 dan juga grade F adalah bawah daripada 20 lah. Okay, so Ibu Ayah boleh take note lah benda ni. So kita boleh sama-sama praktiskan anak-anak untuk biasakan jawab soalan. Cuba tengok peningkatan grade dia. Ada penaikan tak? So untuk ujian matrik ni dia akan menggunakan konsep grade lah. Okay, kalau sebelum ni Ibu Ayah ada juga pernah dengar TP kan kat sekolah. Tapi sekarang dia menggunakan grade. Untuk UASA terbaru ni pun dia menggunakan grade lah. Betul tak? Okay, so sebelum saya nak share sikit apa ya tips yang kita boleh bantukan anak-anak kita ni untuk bersedia dengan ujian matrik. Sebelum tu saya kongsikan sikit lah. Okay, ni apa yang kita boleh buat. Apa saya boleh cadangkan. Okay, planning kita. Perancangan dalam masa 2 minggu ni Ibu Ayah sangatlah singkat. 2 bulan. Bersamaan dengan 8 minggu. Tadi ada yang kata tak sempat kan. Dah lah nak study daripada darjah 1 tadi. Okay, so apa yang kita boleh buat? Kita boleh rancang. Okay, ini antara perancangan yang kami boleh cadangkan. Okay, bermula macam sekarang dah hujung bulan Julai kan. So saya ambil pada bulan Ogos ni lah. So bulan Ogos ni mungkin Ibu Ayah boleh fokuskan. Okay, kita sama-sama boleh fokuskan pada pengukuhan asas silibus dia dulu. Okay, yang melibatkan daripada tahun 1 sampai tahun 4. So kita kuatkan dulu dia punya basic syllabus lah. Maksudnya dia fahamkan satu konsep tu bagi dia faham. Okay, buat latihan. Kalau boleh gunakan latihan soalan yang berformat matriks terus. Supaya apa? Supaya dia terbasuh. Kalau dah faham, lepas tu jawab soalan, dia dah nampak pattern. Sebab tadi kita tahu cabaran tahun 4 ni dia tak biasa dengan soalan exam kan. So kita dedahkan dia kepada soalan exam lah. Okay. So and then lepas untuk fokus bulan Ogos ni. Okay, untuk bulan September pula apa kita boleh buat? Kita mantapkan lagi. Kita kata penentuan akhir ni bulan 9 ni. Kita bagi latihan berfokus yang betul-betul mengikut format matriks lah. Kalau boleh, tadi ada saya tanya tadi, adik Ibu Ayah yang dah siap boleh buat trial sendiri kat rumah. Bagus. Saya sangat respect. Okay, betul lah tu. Okay, kita boleh biasakan anak-anak try jawab soalan yang berformat. Bagi satu set kat dia. Tengok dia boleh jawab tak. Kan, nak bagi dia biasa. Okay, so ini adalah salah satu apa cara yang kita boleh bantulah anak-anak kita bersedia. Okay, sebab kita tahu dia orang tak bersedia dengan exam kan. So kita kena dedahkan dia lah kepada soalan-soalan exam. Okay, mana dapat soalan tu? Sekarang saya percaya insyaAllah ada je dekat pasaran. Kalau Ibu Ayah tengok
tengok dah banyak dah yang jual buku yang menggunakan format matrix ni sekarang. So ibu ayah boleh cari juga dekat pasaran. And then nanti dah bulan Oktober ni dah mulalah, sebab Oktober dah start pada minggu yang pertama kedua tu dah start ujian kan. So dengan perancangan ni harap membantu untuk anak-anak kita bersedia dengan ujian matrix pada bulan Oktober nanti. Sangat menggalakkan ibu ayah try buat satu rutin yang konsisten. At least lah, kita tahu kadang-kadang kita semua kan sibuk bekerja dan sebagainya kan. So at least dalam masa sehari tu cuba allocate at least sekurang-kurangnya 30 minit untuk kita check anak-anak kita ni, progress anak-anak kita ni. Kalau mungkin ibu tak sempat, ayah boleh bantu. Ayah tak sempat, ibu boleh bantu. Ni betul sangat salah satulah untuk kita bantu anak-anak kita supaya dia berjaya lah. So mungkin boleh bagi allocate masa 30 minit. Mungkin lepas maghrib 8.30 9.30 masa untuk dia duduk. Cuba buat satu latihan ni. Ataupun jangan suruh baca je. Dalam fasa sekarang ni lebih kepada banyakkan latihan lah. Latihan-latihan terus berformat matrix ya. Lepas tu dah minta dia buat latihan, kita cuba pantau progress dia. Mungkin kalau ibu ayah tak sempat nak tanda, nak tengok jawapan ke, at least tengok dia dah buat banyak mana. Dia buat tak? Dia cakap dia buat tapi kita tengok kosong je buku kan. So at least pantau. Pantau progress anak-anak kita. Sebab kita tak tahu zaman sekarang ni, zaman-zaman teknologi ni kan. Tengok kata dia jawab dekat handphone tapi tengok saya tak jawab je kan. So kita kena pantau lah. And then ketiga, apa yang saya boleh cadangkan. Kita sekurang-kurangnya ibu ayah boleh tanya jugalah. Mungkin lepas dia join kelas ke apa kan, kita tanya dia balik. Apa yang dia belajar tadi? Suruh dia explain. Bila budak yang boleh explain ni selalunya maksudnya dia faham lah tu. Dia dapat terangkan semula apa yang dia belajar tu, maksudnya dia dapat. At least kita tanya so kita tahu dia fokus lah dalam kelas tadi kan. So mungkin bertanya juga apa yang dapat kat sekolah. Dan juga boleh juga bagi pesanan dan nasihat. So contoh bila dia jawab soalan, kadang-kadang kita perasan anak-anak kita ni bila jawab soalan dia nak cepat je kan, nak cepat siap kan. So apa yelah penat nak jawab masa sejam lebih pula. So kita bagi nasihat dia, pesan kat dia, jawab soalan betul-betul, baca soalan. Ni saya rasa antara cabaran jugalah murid tahun 4 ni bila jawab soalan dia nak cepat. So kita minta dia baca betul-betul. So ni antara nasihat yang boleh kita selalu bagilah ke anak-anak kita. Dan last apa yang saya boleh cadangkan, so apa yang terakhir ni, kita boleh juga puji dan bagi motivasi kat dia. Contohlah dia dah berjaya kan dalam masa seminggu, dia boleh buat 30 minit setiap hari. Kita bagi reward sikit kat dia. Belilah aiskrim sikit. Nak kata apa, nak beli jiwa dia balik kan. So hargai usaha dia. So supaya kita nak motivate dia. Kita tahu anak-anak kita samalah masa zaman saya pun, masa kecil-kecil dulu, mak kita janji kan dapat A ni dapat apa. Tapi bukanlah nak mengharapkan benda tu, cuma nak bagi motivasi kat dia lah. Alright, so ini apa yang saya boleh cadangkan, apa ibu ayah boleh buat sama-samalah dekat rumah untuk sediakan anak-anak kita menghadapi ujian matrix ni.